Pemuda Amanah Negeri Sembilan tegur Akmal, isu jawatan cetus kritikan. Bai'ah jadi teras disiplin perjuangan Islam, tegas Presiden PAS. Faiz nasihat Syahir, henti ratib DAP. Amanah kekal bersama PM, tolak kerajaan pintu belakang. 200 juta ringgit untuk sekolah agama rakyat, PM umum peruntukan segera. Dan had tempoh PM, langkah reformasi demokrasi, kata Ketua Menteri Pulau Pinang. Pemuda Amanah Negeri Sembilan menyifatkan kenyataan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mencabar Exco DAP Melaka meletakkan jawatan serta menggesa Menteri UMNO melakukan perkara sama sebagai angkuh dan mementingkan diri. Exco Pemuda Amanah Negeri Sembilan, Umar Mokhtar Abdullah berpandangan, adun merlimau itu sepatutnya lebih matang dan rasional kerana peranan menteri dan ahli parlimen jauh lebih besar dalam pembentukan dasar negara. Beliau turut mempersoalkan kesan terhadap kestabilan negara sekiranya desakan itu diikuti, sedangkan Malaysia menikmati kestabilan termasuk pengukuhan ringgit, kawalan inflasi dan pemulihan ekonomi sepanjang 3 tahun kebelakangan ini. Umar Mokhtar juga menyatakan cadangan UMNO kembali bergabung dengan PAS berpotensi mencetuskan konflik dalaman pada pilihan raya akan datang, selain memaklumkan terdapat pemuda UMNO sendiri yang tidak bersetuju dengan pendirian Akmal. Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, menjelaskan konsep bai'ah merupakan kewajipan penting dalam perjuangan Islam yang berteraskan pengorbanan serta ketaatan kepada pemimpin selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Menurut beliau, amalan bai'ah yang berlandaskan dalil Al-Quran dan sejarah Rasulullah SAW berfungsi sebagai ikrar kesetiaan dalam memikul amanah besar demi menegakkan agama Allah. Abdul Hadi berkata, bai'ah mengikat ketaatan dalam urusan agama dan pentadbiran serta membolehkan tindakan disiplin diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggarnya bagi menjaga integriti jemaah. Dalam konteks PAS, beliau menegaskan bai'ah diwajibkan kepada semua calon pilihan raya dan wakil rakyat parti sebagai komitmen terhadap perlembagaan Islam yang menjadi asas perjuangan PAS. Setiausaha Agung Amanah, Faiz Fazil menasihati ahli Parlimen Bacok, Syahir Sulaiman, supaya tidak terus menjadikan DAP sebagai sasaran politik tanpa analisis yang matang. Beliau berpandangan jika DAP benar-benar dianggap ancaman, PAS dan Perikatan Nasional sepatutnya telah mengharamkan parti itu ketika mereka memegang tampuk kuasa sebelum ini. Faiz turut mengingatkan bahawa PAS pernah bekerjasama dengan DAP demi kuasa politik dan menjadikan parti itu sasaran serangan apabila kepentingan berubah. Kenyataan itu dibuat sebagai respons terhadap dakwaan Syahir yang menyifatkan Amanah sebagai pak turut DAP serta kritikan berhubung kepimpinan Perikatan Nasional. Amanah menegaskan sokongan penuh terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mentadbir negara sehingga tamat penggal Parlimen. Setiausaha Agung Amanah Faiz Fazil berkata, keputusan itu dibuat oleh Biro Politik Parti yang sebulat suara menolak sebarang usaha membentuk kerajaan melalui pintu belakang. Beliau menyifatkan pengumuman dasar dan reformasi institusi oleh Perdana Menteri sebagai langkah positif dalam memperkukuh ekonomi serta kebajikan rakyat. Amanah turut menyeru semua parti gabungan memperkukuh perpaduan dan meningkatkan libat urus bagi memastikan kestabilan politik terus menjadi pemangkin kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan segera 200 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan sekolah agama rakyat dan mahat tahfiz di seluruh negara. Beliau berkata, lebih 300,000 pelajar terkesan akibat keadaan infrastruktur uzur walaupun institusi berkenaan tidak berada di bawah skim pendidikan kebangsaan. Anwar turut mengarahkan JAKIM menjalankan rundingan berterusan dengan pihak sekolah bagi menambah baik kurikulum, kebajikan guru dan kualiti pengajaran. Dalam pengumuman sama, beliau memaklumkan 80 juta ringgit diperuntukkan kepada SJKC dan 50 juta ringgit kepada SJKT dengan semua kerja naik taraf dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya. Ketua Menteri Pulau Pinang, Cho Kon Yeow, menyifatkan cadangan menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal sebagai langkah reformasi penting. Beliau berkata pembentangan RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan Madani dalam memperkukuh ketelusan, integriti dan amalan demokrasi, berteraskan semak dan imbang.
Cho menjelaskan langkah tersebut selari dengan amalan Pulau Pinang yang lebih awal mengehadkan tempoh jawatan Ketua Menteri. Dalam perkembangan sama, Menteri Digital Gobind Singh Deo menyambut baik RUU berkaitan termasuk pemisahan AGC, Ombudsman dan kebebasan maklumat bagi memperkukuh tadbir urus negara.